Pada suatu masa dahulu, hiduplah seorang lelaki bernama Malik bin Dinar. Namun, jangan bayangkan beliau sebagai orang soleh sejak awal hidupnya. Malik bin Dinar pernah hidup dalam dosa dan kelalaian. Arak menjadi minumannya, dunia menjadi tujuannya, dan Allah hampir dilupakannya. Hingga suatu hari, Allah memberinya sebuah tamparan hidayah. Malik mempunyai seorang anak perempuan kecil yang sangat dicintainya. Anak itulah yang melembutkan hatinya. Namun, tak lama kemudian, anak itu meninggal dunia. Kesedihan menyelubungi jiwanya, tetapi Malik kembali kepada maksiat untuk melupakan derita. Pada suatu malam, Malik tertidur dalam keadaan mabuk. Dalam mimpinya, dia melihat hari kiamat. Seekor ular hitam besar mengejarnya, hampir menelannya hidup-hidup. Malik berlari ketakutan hingga bertemu seorang lelaki tua yang lemah. "Aku tidak mampu menolongmu," kata lelaki itu. Malik terus berlari hingga bertemu seorang anak kecil yang bercahaya wajahnya. Anak itu menolak ular tersebut dan berkata, "Wahai ayahku, bukankah belum tiba masanya engkau bertaubat?" Malik tersedar. Anak itu adalah amal baik kecil yang pernah dia lakukan. Sementara ular hitam itu adalah dosanya sendiri. Malik terjaga dalam keadaan menangis dan bersujud. Sejak malam itu, Malik bin Dinar berubah sepenuhnya. Beliau menjadi seorang ahli ibadah, ulama dan sufi besar. Air matanya lebih banyak mengalir kerana takutkan Allah, bukan kerana dunia. Pengajaran: jangan tunggu maut untuk berubah. Hidayah boleh datang bila-bila masa, tetapi hanya hati yang ikhlas akan menyambutnya.